Welcome back to my channel Wanas Machinery. Okay, hari ni saya nak bagi tunjuk dekat korang cara pemasangan hand blower brand daripada Victa V260 HB ni. Okay, tapi sebelum kita lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel ni. Let's go! Okay, inilah dia hand blower Victa V260 HB. Yang ni dia punya color biru, dia punya berat 4.3 kg, dia punya cc 25.4 cc. Full tank dia 0.6 liter korang. Okay, yang ni dia akan dapat satu set, dia punya blue pipe, dia punya tool dengan tong buat nak bancuh petrol dia. Yang ni dia engine 2 stroke, dia menggunakan tuti engine, tak boleh guna tuti motor korang . Okay, sekarang kita nak bagi tunjuk cara pemasangan dia. Yang paling pertama kita nak pasang ialah dia punya blue pipe dia ni. Okay, nak pasang blue pipe dia ni senang saja korang. Korang tengok dekat sini ada satu skru kan. Korang buka guna screwdriver. Korang buka guna screwdriver. Okay. Lepas tu korang sila cucuk je. Korang tengok dekat sini, dia ada satu lubang ni untuk clip dia lah. Okay, korang masuk dekat yang ni. Ada satu macam butang ni kan. Okay, korang cucuk je macam ni. Cucuk, korang pusing. Okay, dah macam ni. Korang tinggal pasang yang depan ni. Okay, yang depan ni. Dia punya muncung dia. Okay. Korang nak pasang dia sama dengan yang belakang tadi. Korang cari dia punya macam selah dia ni. Korang cucuk. Korang cucuk dulu. Baru korang pusing. Macam ni. Okay. Lagi. Okay. Lepas tu korang bagi dia punya skru dia. Dia ada skru dia ni. Korang ikat. Okay. Buat yang depan ni korang kena ikat. Kalau tak ikat dia nanti terbang . Kita masuk dulu. Tapi kalau korang tak nak pasang pun tak ada masalah. Tapi kalau buat kerja-kerja heavy duty kena pasang korang . Sebab dia takut tercabut ke apa kan. Okay. Okay, senang je kan. Ini buat pemasangan dia. Dia cuma nak pasang dia punya blow pipe dia saja. Okay, cara nak onkan dia mudah juga korang. Paling pertama kita kena isi dia punya petrol. Kita kena isi dia punya minyak . Okay, minyak dia kena guna tuti kena guna tuti engine macam tuti steel ni korang. Macam tuti steel ni. Okay, buat sukatan dia macam mana bang? Korang isi full tank macam ni. Dia punya tong ni 1 liter lah. Tapi kan buat hand blower Victa ni tak sampai 1 liter. Dia bagi yang macam ni. Dia bagi yang botol macam ni. Botol ni korang isi full petrol 600 ml. Tuti dia korang masuk 1 tudung setengah saja. Okay. 1 tudung setengah tuti steel. Okay. Baru korang masuk dekat tank dia ni. Okay. Contoh macam ni kita dah bancur kan. Ni kita dah bancur. Korang masuk dekat tank dia kat belakang ni. Okay. Korang masuk. Okay. Korang dah masuk. Korang tutup balik. Macam tu korang. Lepas tu korang nak start tu, korang tengok dekat bawah ni ada satu pump. Satu pump karburator korang kena pump. Korang pump 5 ke 6 kali lah. Korang pump ni first time lah, enjin sejuk kan. Korang sudah pump, korang tarik cok. Tarik cok ke atas, korang tarik start. Hidup, korang tolak balik ke bawah dia punya cok. Okay, kalau enjin dah panas macam ni, korang tak payah tarik cok. Korang tinggal tarik start je slow macam ni. Okay, buat korang yang nak mencari hand blower, korang nak cari yang angin dia kuat, korang tengok dia punya baling dia korang. Dekat dalam ni ada baling dia. Kalau korang nak cari yang heavy duty, nak cari dia punya angin tu kuat, korang tengok dia punya kipas ni.
Dia punya kipas ni dia color putih. Okey, kalau yang biasa-biasa, angin dia tak terlalu kuat, dia tak turbo, dia hitam macam ni. Tu perbezaan dia korang Okey, korang tengok lagi sekali, kita start. Kita start kan banyak yang cakap bang hand blower susah nak hidup kan. Ni, kita start lagi, cuba lagi sekali. Memang senang korang. Okey. Okey, jadi buat korang, kalau korang nak cari blower, saya recommend sangat korang boleh beli yang jenama Victa V260SB yang color biru. Dia punya kipas color putih. Okey, ni harga dia korang dekat saya tengah promotion. Harga tak sampai RM300. Kalau korang tengok dekat luar sana memang harga dia mahal lah, $350 macam tu. Okey, jadi buat korang nak mencari blower, korang boleh terus walk in dekat HQ Honest Machinery Seri Petaling. Kalau korang suka dengan video saya ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.